Pernah tak kita semua rasa hairan, macam mana agaknya ada orang yang selalu nampak tenang dan berjaya walau apa pun cabaran yang datang? Kemenangan mereka nampak tak pernah putus. Adakah ini hanya nasib semata-mata, atau ada satu rahsia agung yang tersembunyi? Mungkin ada satu kuasa besar tak nampak dek mata, tapi sentiasa bekerja dalam hidup kita, membimbing setiap langkah kita. Mari kita belajar dari kisah Raja Daud yang agung, hamba Tuhan yang taat, dari kitab Samuel. Hidupnya syarat pengajaran mendalam tentang kasih dan kuasa ilahi. Firman Tuhan dalam 2 Samuel bab 8 ayat 6 jelas menyatakan, Daud ke mana saja dia pergi, Tuhan menjayakan dia. Ini bukan kerana Daud lebih kuat atau lebih pandai. Kemenangan ini bukan dari usaha manusia semata. Sebaliknya, kemenangan Daud berpunca daripada kehadiran dan kasih Tuhan yang Maha Esa, yang sentiasa membimbing dan memberkati. Tuhan yang sama ini sentiasa ada bersama kita, para kekasihnya. Apabila kita memilih berjalan dalam kasih dan mentaati kehendaknya, kemenangan sejati akan meluas, meliputi setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah selalu, Tuhan kita yang penuh kasih tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia sentiasa ada, memberikan harapan dan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup yang kita tempuhi.